Bila sebut Paris, apa yang kita bayangkan? Menara Eiffel, fashion mahal, minyak wangi, kota cinta yang kononnya penuh tamadun dan seni? Kita selalu dimomokkan bahawa Eropah, terutamanya Perancis, adalah simbol kemajuan dunia. Mereka bangga melaungkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Tapi ada satu sejarah gelap yang jarang diceritakan. Sejarah yang membuktikan betapa jijiknya layanan penjajah terhadap manusia berkulit berwarna. Tahun 1931, Perancis menganjurkan satu ekspo besar-besaran kononnya untuk menunjukkan kehebatan empayar mereka yang menjajah Afrika dan Asia. Namun, yang dipamerkan bukan sekadar hasil bumi. Mereka pamerkan manusia. Beribu-ribu orang dari tanah jajahan dibawa ke Paris. Ada yang ditipu dengan janji pekerjaan, ada yang dijanjikan peluang seni dan budaya. Bila sampai, pasport dirampas dan mereka dikurung dalam kawasan berpagar yang dipanggil kampung asli. Hakikatnya, itu kandang. Wanita Afrika termasuk wanita Islam dipaksa berpakaian separuh dalam cuaca sejuk. Mereka disuruh menari berulang kali hanya untuk memuaskan pandangan lelaki Eropah. Wanita Islam dari Afrika Utara pula dipaksa berlaku sebagai gunting dalam set harem palsu. Kanak-kanak dari Pasifik dipaksa berlaku sebagai disuruh makan daging mentah. Kalau enggan, mereka dipukul dan tak diberi makan. Dalam tempoh 6 bulan, puluhan juta pengunjung datang. Keluarga Eropah berdiri di tepi pagar sambil ketawa. Ada yang membaling pisang, ada yang membaling roti. Manusia dilayan seperti haiwan. Ramai mangsa jatuh sakit, ramai juga yang mayat mereka tidak dihantar pulang. Ada yang ditanam tanpa nama, ada yang dibedah untuk kajian. Ini bukan kisah lama yang tak relevan. Ini asas kepada kenapa hari ini identiti Islam masih dibenci dan dikawal. Ini pagar mereka mungkin sudah runtuh, tetapi mentaliti penjajah itu masih hidup. Sejarah ini bukan untuk menakutkan kita. Ia untuk mengingatkan bahawa maruah tidak pernah datang dari pengiktirafan penjajah, tetapi dari kesedaran siapa diri kita sebenarnya.